Kadang-kadang, orang yang paling banyak senyum depan kita adalah orang yang paling banyak luka yang dia sorok dari kita. Assalamualaikum semua. Nama aku Rina dan ini kisah rumah tangga aku bersama lelaki yang paling aku sayang, Alif. Kisah yang aku sendiri tak sangka akan menjadi parut paling dalam hidup aku. Aku kahwin dengan Alif dah 6 tahun. Orangnya lembut, penyabar, tak pernah tinggikan suara dekat aku. Dulu masa awal kahwin, dialah orang yang paling banyak bergurau, paling banyak cakap benda merepek sampai aku gelak sampai sakit perut. Hidup kami biasa-biasa, tak kaya, tak miskin, tapi cukup. Tapi sejak masuk tahun ke-6 rumah tangga ni, aku mula perasan sesuatu. Alif semakin banyak diam. Dia selalu termenung lama. Lepas tu, senyum nipis macam orang paksa diri bahagia. Kadang aku panggil 3, 4 kali pun tak dengar. Kadang tidur pun terbantut-bantut, macam mimpi buruk setiap malam. Aku bukanlah isteri yang sempurna, tapi aku cuba faham. Abang okey? Abang penat sikit je. Itu jawapan dia. Tiap-tiap kali sama. Dia tak pernah tinggi suara. Tapi senyuman dia makin lama makin hilang. Paling aku perasan, Alif makin kerap balik lewat. Bukan balik dari lepak dengan kawan. Bukan balik dari futsal. Bukan balik dari projek luar. Dia cuma cakap, abang ada kerja sikit. Tapi bila aku tanya kerja apa, dia diam. Bila aku minta cerita, dia ubah topik. Paling aku ingat malam tu, aku tengah lipat baju di ruang tamu. Alif keluar rumah kata nak beli roti. Dah pukul 11 malam. 1 jam, 2 jam. Aku call tak berangkat. Aku WhatsApp tak reply. Tiba-tiba pukul 1 pagi aku dengar bunyi kunci pintu. Alif masuk rumah, muka pucat, peluh penuh dahi, macam orang baru lepas lari maraton. Aku tanya, bang, kenapa? Abang sakit ke? Dia gelak kecil sambil lap peluh. Mana ada. Motor pancit. Tolak jauh sikit. Aku tengok tangan dia menggigil. Bukan menggigil sejuk. Gigil macam orang tertekan, takut atau sembunyikan sesuatu. Dalam hati aku, ya Allah, kenapa aku rasa suami aku sedang tanggung sesuatu yang aku tak tahu? Dulu Alif suka tidur rapat dengan aku. Suka peluk aku sambil main rambut. Tapi sekarang, lain. Ada malam dia tidur di hujung katil. Ada malam dia tunggu aku tidur dulu, baru dia masuk bilik. Ada malam dia tak balik langsung. Aku tak pernah tuduh yang bukan-bukan. Aku tak pernah fikir dia curang. Sebab aku kenal Alif. Dia bukan jenis macam tu. Tapi aku tahu lelaki bila diam, bila menjauh, bila tak nak cerita apa dia tanggung, itu tandanya dia tengah simpan sesuatu yang berat. Suatu malam, aku nekat tanya, bang, kalau abang ada masalah, bagilah Rina tahu. Kita suami isteri, jangan tanggung seorang. Alif pandang aku lama. Mata dia merah. Tapi dia cuma jawab, sayang, ada benda dalam hidup ni. Bukan semua perempuan boleh faham. Abang tak nak Rina susah hati. Dan dia peluk aku. Tapi pelukan itu terasa jauh, kosong. Satu hari, masa aku tengah kemas meja kerja Alif untuk lap habuk, aku terjumpa satu surat bank, tebal. Tertulis nama Alif. Aku buka perlahan dan jantung aku terus jatuh ke lantai. Alif berhutang lebih RM70,000. Overdue berbulan-bulan. Ada amaran tindakan undang-undang. Tangan aku menggigil teruk. Aku duduk, pegang kepala. Air mata jatuh tanpa boleh tahan. Astaghfirullah. Ini ke benda yang dia sorok dari aku? Kenapa sampai macam ni? Kenapa dia seorang diri tanggung semua ni? Waktu tu, aku rasa macam isteri paling gagal. Suami aku kesusahan tapi aku tak tahu apa-apa. Aku tunggu Alif balik hari tu. Dia masuk rumah, buka kasut, letak helmet.
senyum macam biasa. Aku tak senyum. Aku berdiri sambil pegang surat itu. Ni apa bang? Alif terdiam terus. Muka dia pucat lesi. Bibir bergetar. Dia pandang surat tu, kemudian pandang aku. Kenapa abang tak beritahu? Sayang, abang boleh settle. Abang tak nak Rina pening kepala. 70,000 bang. Macam mana abang nak settle seorang? Alif tutup muka dengan tangan. Bahu dia bergegar. Itu pertama kali dalam hidup aku nampak suami aku menangis macam budak kecil. Abang pinjam untuk selamatkan kedai abang masa PKP. Tapi lepas tu bisnes jatuh. Abang cuba bayar perlahan-lahan. Tapi makin lama makin banyak. Abang tak nak Rina hilang respect dekat abang. Aku terus peluk dia kuat-kuat. Abang, rumah tangga bukan tentang seorang tanggung semua. Rina, ada. Kenapa abang tak percaya kita boleh hadap sama-sama? Alif balas pelukan aku. Tapi suara dia pecah. Sebab abang takut satu hari nanti Rina penat dengan abang. Lepas aku tahu hal hutang tu, aku mula nampak perangai Alif makin pelik. Dia semakin penat, mata makin cengkung, badan makin kurus. Kadang tangan dia bergetar masa nak pakai baju. Aku minta dia rehat. Dia tak nak. Aku minta dia tidur awal. Dia paksa diri buat kerja. Aku minta dia jangan balik lewat. Dia tetap balik pukul 2 pagi. Sampai satu hari, Alif tak balik langsung. Aku call tak angkat. WhatsApp tak double tick. Aku rasa dada aku sempit. Pukul 5 pagi, ada orang ketuk pintu. Aku buka, nampak seorang lelaki baju kerja kilang. Puan Rina? Suami puan. Aku rasa lutut aku terus longgar. Rupanya Alif bukan balik lewat sebab pergi mana-mana. Dia ambil kerja shift malam dekat kilang sebagai operator. Dia kerja siang kerja biasa. Malam kerja kilang. Dia tak tidur. Dia makan pun tak betul. Semata-mata nak bayar hutang tanpa bagi aku tahu. Dan malam tu, Alif pengsan masa tengah angkat barang. Aku berlari ke hospital. Nampak Alif terbaring dengan jarum dan oksigen. Ya Allah, suami aku, orang yang aku sayang, lebih dari diri sendiri. Aku pegang tangan dia. Sejuk, lemah. Abang, kenapa buat macam ni dekat diri sendiri? Suara aku pecah. Alif buka mata perlahan. Dia senyum. Tapi senyum yang paling menyedihkan pernah aku tengok. Abang tak nak Rina susah. Abang lelaki. Abang kena lindung Rina. Aku menangis teresak-esak. Abang bukan melindungi. Abang menyakiti diri abang. Rina sanggup hadap apa saja dengan abang. Tapi bukan macam ni. Alif pejam mata. Air mata dia mengalir. Abang cuma takut Rina tinggalkan abang bila tahu abang gagal. Aku peluk dia sambil menangis. Abang, Rina kahwin dengan abang bukan sebab duit. Rina kahwin sebab hati abang. Kalau abang jatuh, Rina lagi peluk kuat. Rupanya hutang 70k tu bukan jumlah sebenar. Alif ada lagi hutang peribadi 40k dari Elong dulu masa bisnes jatuh teruk. Total hampir 110,000 dan dia bayar sikit-sikit sambil cuba tutup daripada aku. Bila aku tanya kenapa sampai pinjam Elong, dia tunduk, tak mampu jawab. Dia cuma sebut, abang tak nak Rina malu dapat suami yang gagal. Anya, lepas balik dari hospital, Alif cuba berubah. Tapi aku nampak tekanan tu makin kuat. Ada malam aku terjaga, nampak Alif duduk dekat hujung katil, kepala dalam tangan, macam orang nak menangis tapi tahan. Ada masa dia peluk aku lama tanpa cakap apa-apa, tapi air mata dia menitis tanpa suara. Ada masa dia termenung lama, pandang siling. Aku panggil tak jawab, macam tak dengar. Aku tahu itu tanda stres melampau. Aku tahu dia dah terlalu penat. Terlalu lama pendam sorang-sorang. Dan aku sangat takut Alif makin rosak dari dalam. Satu petang, masa aku balik kerja, rumah sunyi. Biasanya, Alif ada dekat ruang tamu. Aku panggil,
Tak ada suara. Aku buka bilik. Tak ada siapa. Sampai aku masuk bilik air, aku nampak Alif duduk dekat lantai. Badan menggigil. Tangan dia penuh luka kecil macam dia cuba tahan sakit sendiri. Aku terus melutut. Ya Allah abang, kenapa buat macam ni? Alif tutup muka, menangis macam anak kecil. Abang dah tak kuat Rina. Abang rasa abang gagal sebagai suami, sebagai lelaki. Aku peluk dia kuat-kuat. Abang, pandang Rina. Kita sama-sama. Rina tak pernah minta lelaki kaya. Rina cuma nak lelaki yang jujur, yang sayang Rina, yang ada bila susah. Alif letak kepala dekat bahu aku. Rina, terima kasih sebab tak tinggal abang. Lepas hari tu, aku ambil keputusan. Alif tak kerja 2 job lagi. Aku cakap dengan dia, kalau kita hidup susah pun tak apa, tapi jangan sakitkan diri sendiri lagi. Aku ikut dia pergi kaunseling kewangan. Kita buat settlement pelan ansuran. Aku buat kerja part-time design dari rumah. Alif ambil job yang lebih ringan. Kami hidup sederhana tapi tenang. Sebab sekarang dia tak sorok apa-apa dari aku. Dan setiap malam, Alif akan peluk aku dan bisik, terima kasih sebab percaya abang. Satu malam, aku tanya Alif lembut-lembut, Bang, kenapa abang sorok semua dari Rina dulu? Alif senyum kecil, mata berkaca. Sebab abang terlalu sayang dekat Rina. Sampai abang takut Rina pandang abang macam lelaki tak berguna. Aku pegang tangan dia. Abang, Rina tak kahwin dengan pangkat, tak kahwin dengan duit. Rina kahwin dengan hati abang. Masa abang susah, masa abang jatuh, itu masa Rina nak ada sebelah abang. Alif tunduk. Suara dia bergetar. Abang janji, lepas ni, abang tak pendam apa-apa lagi. Aku senyum, peluk dia. Dan Rina janji, Rina takkan lepaskan abang walaupun dunia gelap macam mana sekalipun. Kami menangis dalam pelukan malam tu. Tapi untuk kali pertama dalam masa yang lama, air mata itu bukan kerana kesakitan, tapi kerana akhirnya suami aku kembali pulang kepada aku.